Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syakira Balkis. Guru kami akan menembubual seorang atlet dari KL. Baiklah, boleh perkenalkan diri anda terlebih dahulu? Nama saya Nur Ain binti Nurji. Umur saya 20 tahun dan saya bermain sukan hoki untuk Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Seterusnya, berapa lamakah pengalaman anda dalam sukan ini dan apakah pencapaian terbaik yang pernah anda capai? Pengalaman saya dalam sukan hoki ni selama 11 tahun dan pencapaian terbaik saya ialah Sukma 2024 di Sarawak dan memperolehi pingat perak. Bagus. Assalamualaikum, nama saya Zulur Ain. Soalan seterusnya saya akan menanyakan kepada Ain tentang faktor genetik. Soalannya ialah, adakah ibu bapa atau ahli keluarga anda pernah terlibat dalam sukan? Jika ya, sukan apa? Ya, kebanyakan ahli keluarga saya semua terlibat dalam sukan. Contohnya abang saya silat, adik saya yang ketiga hingga kelima sukan hoki dan seorang saja yang bermain sukan bola. Soalan seterusnya, apakah kelebihan fizikal semula jadi yang membantu prestasi anda dalam sukan ini? Antara kelebihan fizikal semula jadi yang membantu saya dalam sukan ini ialah kelajuan pergerakan serta keseimbangan badan yang baik. Fizikal ini dapat memudahkan saya untuk bermain dalam padang dan memudahkan saya melakukan pergerakan dengan lebih cekap semasa pertandingan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hani Nelisha. Seterusnya saya akan bertanyakan soalan tentang sokongan sosial. Baiklah, bagaimanakah keluarga anda menyokong penglibatan anda dalam sukan ini? Keluarga saya sentiasa menyokong dari segi semangat dan motivasi. Mereka juga memberi galakan untuk saya beraktif dalam sukan ini. Seterusnya, apakah peranan jurulatih atau rakan-rakan anda dalam membantu perkembangan prestasi anda? Jurulatih saya banyak membantu saya dari segi teknik, disiplin latihan dan juga strategi permainan. Selain itu, rakan-rakan saya memberi sokongan yang padu untuk saya berjuang dalam padang. Baiklah, kembali kepada saya. Untuk soalan ini, saya ingin soal tentang faktor persekitaran. Boleh saya tahu di manakah awak membesar? Saya membesar di kawasan bandar. Adakah kawasan tersebut mempunyai kemudahan sukan yang mencukupi? Kawasan tersebut mempunyai kemudahan yang sangat bagus seperti padang. Jadi ini memudahkan saya untuk berlatih dan melibatkan diri dalam aktiviti yang saya suka dari kecil lagi. Seterusnya, adakah sekolah atau komuniti anda memberi peluang atau sokongan untuk anda aktif dalam sukan ini? Ya, pihak sekolah banyak memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai pertandingan dan aktiviti sukan. Guru serta komuniti juga memberi sokongan supaya kami dapat mengembangkan lagi dalam latihan hoki. Okey, kembali kepada saya, Tisha Zulur Ain. Saya akan menanyakan tentang pengkhususan awal atau pengkhususan akhir kepada awak. Semasa di peringkat awal, adakah awak mencuba berbagai jenis sukan? Ya, semasa di peringkat awal saya pernah mencuba beberapa jenis sukan, contohnya bola jaring dan olahraga sebelum memberi tumpuan kepada sukan hoki. Soalan seterusnya, bilakah anda membuat keputusan untuk memilih satu sukan sebagai fokus utama anda? Saya mula memberi fokus kepada sukan ini ketika saya darjah 4. Apabila saya mula menunjukkan prestasi yang baik dan mendapat galakan daripada jurulatih saya. Adakah latihan anda lebih berbentuk latihan berstruktur yang dirancang oleh jurulatih atau lebih kepada permainan yang lebih santai? Latihan saya kebanyakan berbentuk latihan berstruktur yang dirancang oleh jurulatih. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kami juga membuat latihan berbentuk fun game untuk menambah keseronokan semasa latihan. Soalan kedua, berapa kerap dan berapa lama anda menjalani latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam sukan ini? Saya menjalani latihan setiap 4 kali seminggu dan setiap sesi latihan mengambil masa sekitar sejam hingga 2 jam dan bergantung kepada jadual latihan dan persekitaran latihan. Kita berada di segmen yang terakhir.
Untuk soalan ni, apakah pandangan Ain tentang proses pemilihan dan pembangunan bakat atlet di Malaysia ini? Pada pandangan saya, proses pembangunan bakat atlet di Malaysia semakin baik kerana terdapat banyak program dan aktiviti yang memberi peluang kepada atlet muda untuk menunjukkan potensi mereka. Ada tak nasihat Ain kepada atlet muda yang ingin berjaya dalam bidang sukan? Nasihat saya kepada atlet muda ialah sentiasa berdisiplin dalam latihan, tidak berputus asa dan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan untuk mencapai kejayaan anda pada suatu hari nanti. Baiklah, itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.